public gold ni anak syarikat public bank ke? Ini antara soalan yang kadang-kadang Diana terima, walaupun sebenarnya dah ramai yang explain. Jadi Diana akan explain lagi dengan ringkas dan padat. Jawapannya tidak, public gold bukanlah di bawah public bank. Tak ada kena-mengena dengan mana-mana bank. Public gold ialah syarikat pengeluar emas fizikal dan platform simpanan emas terbesar di Malaysia yang mana telah beroperasi sejak tahun 2008. Ini bukan syarikat perbankan. Ada 18 cawangan di Malaysia dan 6 lagi di Indonesia. Fokus utama public gold adalah untuk bantu orang ramai dapat simpan emas secara fizikal, patuh syariah dan selamat. Jadi apa beza dengan bank? Bank adalah tempat untuk kita simpan duit, tapi public gold adalah tempat untuk kita simpan gram emas fizikal. Public gold tak simpan duit anda tau, tapi tukarkan duit anda kepada emas ikut harga semasa melalui satu platform khas yang dinamakan akaun emas GAP, Gold Accumulation Program. Perlu ke pergi bank untuk daftar akaun emas ni? Tak perlu. Jadi untuk tuan-puan daftar dan mulakan simpanan emas, tuan-puan hanya perlu klik link di bio Diana ataupun isi borang sign up di bawah. Diana akan guide step by step untuk tuan-puan mula buka akaun emas. Okey, jadi bila tuan-puan dah buat simpanan dalam akaun emas tuan-puan akan dapat satu nombor akaun yang tuan-puan akan guna sepanjang hayat untuk tuan-puan dapatkan emas fizikal tuan-puan sendiri. Untuk tuan-puan yang nak mula, boleh buat tindakan sekarang, klik link di bio ataupun isi borang sign up. Tuan-puan boleh juga buka untuk akaun anak yang mana bawah 18 tahun kita ada akaun GAP Junior. Yang mana tuan-puan nak simpan nanti duit raya anak, boleh mula buka dan buat simpanan sekarang untuk aktifkan akaun. Jadi tuan-puan, untuk lebih banyak lagi info emas dan kewangan, boleh follow Diana rapat-rapat. Semoga bermanfaat.